beli emas atau BMW? Jika anda ada wang tunai sebanyak RM250,000 pada tahun 2015, anda ada pilihan untuk membeli sama ada BMW 3 Series ataupun 1.8 kg emas. Katakan anda pilih untuk beli BMW. Selepas 10 tahun, nilai kereta tersebut bila dijual semula, harganya sekitar RM40,000. Tetapi untuk 1.8 kg emas yang dibeli dengan harga RM250,000 10 tahun lepas, sekarang bernilai sekitar RM830,000. Walaupun emas selalu dikatakan ada susut nilai bila dijual semula, tetapi mengapa harganya meningkat sehingga 232% selepas 10 tahun? Sebab emas adalah aset yang mempunyai appreciation value yang mana nilainya meningkat setiap tahun. Bermakna, emas bukanlah aset yang susut nilai. Berbeza dengan kereta, ia adalah aset yang susut nilainya atau aset dengan depreciation value. Selepas 10 tahun, nilainya susut sebanyak 80%. Siapa yang memiliki BMW, anda boleh menayangkan kekayaan. Emas ini pula disimpan dalam peti besi, tiada siapa yang tahu tentang kekayaan anda. Tetapi selepas 10 tahun, emas 1.8 kg sudah sama nilai dengan 3 biji BMW. Ilmu tentang emas ini sangat luas. Ia bukan sahaja membantu anda mengukuhkan keuangan, malah ia boleh melindungi simpanan anda dari jatuh nilai. Bagi yang berminat untuk mengalihkan sebahagian simpanan jangka panjang anda ke dalam bentuk emas fizikal bersama Public Gold, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.